Tu dia berapa gelen air dah dia pakai. Pocut. Tu dia. Membazir ni. Pakcik, kejap pakcik Saya nak siram kejap pokok-pokok ni. Wahai pokok-pokok sekalian. Ni minum air ni banyak-banyak. Tapi untuk hari ni je tau. Jangan minum banyak-banyak lagi lepas ni. Kita nak kena jaga air. Jangan membazir. Simpan sikit-sikit. Yang membazir tu bukannya pokok. Pokok mana reti guna air sikit ke banyak. Oranglah yang membazir. Yang pergi siram banyak-banyak ni pasal apa? Tu tak kira lagi yang keluar dari pokok. Okey. Pakcik duduk dulu. Saya tutup air kejap ya. Okey. Dah tutup dah air tu. Mai sini kita makan nanas, minum jus nanas. Sambil-sambil adalah benda pakcik nak ajak sembang ni petang-petang ni. Sedap ni ada nanas, ada jus nanas ni. Saya suka, tak dapat kat tempat lain ni pakcik. Kat sini je ada. Itulah, kenalah minum. Apa ceritanya pakcik nak cerita ni pakcik? Kebetulan tadi pakcik duk pandang daripada jauh tadi tengok duk ralit guna air habis punya banyak. Pakcik ada benda lah nak pesan. Teringat terus pesan lah kan, tumpang teringat. Dia dalam Islam ni bukan takat isaran pokok. Dalam Islam pun memang sungguh sederhana. Macam dalam satu ayat ni Allah ada sebut. Allah kata wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. Apa maksudnya tu? Tu menarik ayat ni. Ayat ni Allah kata apa? Allah nak sebut orang-orang ni orang bukan nak buat benda jahat ni. Allah kata dan orang-orang yang apabila mereka membelanjakan harta mereka. Kita sebut belanja harta ni belanja yang baiklah untuk ahli keluarga, untuk bersedekah, untuk segala perbelanjaan lah. Yang diizinkan oleh agama. Allah kata lam yusrifu wa lam yaqturu. Mereka tak membazir dan mereka tak kedekut. Kan membazir ni belanja sampai tak ingat dunia kan. Dan walam yaqturu dan mereka tak kedekut. Dan wa kana baina dzalika qawama. Dia di tengah-tengah. Jadi tu panduan dia dalam Islam. Dia bukanlah kata bila kata benda ni boleh, benda ni dapat pahala ke apa kan, nak buat banyak-banyak. Tapi bukan orang kata kalau lagi banyak tu lagi bagus ke? Itulah hari tu kan. Kan pakcik ada bagi kuliah subuh. Ni nampak sangat. Ingat? Ni Lena. Ingat pakcik tak nampak ke? Pakcik kan ada sebut kan dalam tu cerita. Macam mana ada dua orang sahabat Nabi tu kan. Sampai tak ingat dunia kan. Nak solat dia sepanjang malam. Siang puasa. Ada seorang lagi sahabat Nabi tu kan. Sampai tak kisah pun kat isteri dia. Dua-dua orang ni jenis tak kisah kat isteri pun. Dua-dua orang ni bukan ke nak buat ibadat banyak-banyak kan. Jadi dia cerita dia bukan pasal buat banyak ke, buat sikit ke kan. Dia yang penting dia adalah ikut macam mana yang Nabi ajak dan macam mana yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Faham. Kiranya orang yang pulun ibadat banyak-banyak ni kira ekstrim lah pakcik. Betul lah tu. Sebab dia tak ikut macam pakcik tengah makan nanas pula. Makan sila. Kira orang yang buat macam tu dia tak ikut macam mana Nabi ajak. Jadi macam mana nak dikatakan benda tu tak jadi ekstrim, tak jadi melampau? Macam mana tu? Maksudnya macam mana yang kata sederhana tu macam mana? Ni ada beberapa panduan. Yang pertama, kita mesti faham Islam ni Islam yang secara keseluruhan. Syumul. Orang kata syumul. Kalau kita hanya nampak Islam ni hanya ibadat ya, itu dia boleh jadi melampau. Sebab kita kira kita ni sebagai orang Islam duduk semayang, buat ibadat kan. Pakcik dah sebut dah kuliah subuh itu. Okey, itu satulah.
Ataupun kita ni mungkin bila kata Islam ni nak bagi betul jiwa kan. Hati ni kena bersih kan. Ibadat lintang bukang, tapi dia nak sucikan hati. Okey. Itu Islam ni dia ambil yang ni saja, ataupun dia ni ambil part ni saja. Dia nak pastikan tak melampau, dia kena ambil semua. Kan? Akidahnya, ibadatnya, akhlaknya kan, penyucian hatinya. Tu tak kira lagi dalam kehidupan secara sosialnya kan. Muamalat jual belinya. Semua tu adalah dalam Islam. Lagi pakcik. Lagi dalam ilmu fiqh ni dia ada panggil fiqh al-aulawiyat. Dia ada benda yang utama dan dia ada benda yang lebih utama. Kan? Kita kena tahu mana yang lebih prioriti. Kadang mungkin ada orang dia terlalu fokus benda yang bukanlah kita nak kata benda tu tak penting, tapi dia terlalu cabang sangat, sedangkan ada lebih benda asas. Kita duk riuh, duk kecoh lah benda yang kecil-kecil sedangkan benda yang asas, basic kan, beriman pada Tuhan kan, solat 5 waktu, itu hak asas tu. Itu dia panggil prioriti. Pakcik cerita ringkas-ringkas lah, takkan nak ceramah depan am. Boleh je pakcik. Saya suka dengar ceramah pakcik. Kalau suka pakcik nak tambah lagi lah. Boleh, sila. Dia ada benda yang dia prinsip. Kan, atau Arab selalu sebut sawabit. Dia prinsip. Benda prinsip ni kita tak boleh tolak ansur. Kan? Bab-bab ketuhanan, tauhid kan. Itu tak boleh tolak ansur. Bab halal haram, itu prinsip. Yang ni kena letak lebih utama lah. Tapi ada benda yang dia ada fleksibel dia. Dia boleh kita ada tolak ansur dia. Jadi kalau kita tahu yang ni, kita akan jadi lebih, orang kata apa, sederhana lah. Kan? Yang jadi melampau ni benda hak yang boleh tolak ansur ni dia pergi jadi macam prinsip dah. Jangan siapa berbeza dengan dia. Kan? Jadi melampau juga benda yang prinsip tadi pula dia duk pergi apa nak ubah-ubah pun melampau juga. Mana boleh pergi ubah benda dah prinsip dah. Sambil-sambil tu minumlah juga, makan ke. Pakcik pun minumlah sekali. Ni pakcik kalau makan ni tadi saya tak boleh nak bercakap. Yalah. Kan? Saya makankan untuk pakcik. Macam mana tu pakcik? Satu lagi kan, ni last lah. Point last kan. Untuk nak jadi kita ni tak melampau. Kan. Oleh kerana dalam Islam ni banyak perkara. Kan kita kata tadi Islam ni kan kena ambil keseluruhan, tak boleh ambil kecil-kecil. Tapi kita nak ambil keseluruhan macam mana? Kan tadi pakcik kata kita kena ambil yang lebih utama, benda-benda prinsip. Itu kita kena jagalah. Dan kita kena, orang panggil apa, secara bertahap-tahap. Tak boleh pergi terus nak, orang kata apa, nak melompat. Langkah kita naik tangga pun, naik tangga anak tangga yang pertama dulu, boleh pergi langkau sampai atas macam tu. Itu yang kena bertahap-tahap. Bila kita ada kefahaman macam ni kan, yang semua yang tadi pakcik sebut, insya-Allah jadi cantiklah nampak Islam tu. Untuk kita tak jadi melampau dan ekstrim ni, kita kena boleh menerima kepelbagaian, diversity. Kan kita sendiri pun Am dengan pakcik pun banyak benda berbeza kan. Tapi kita belajarlah menerima orang lain punya perbezaan, orang lain punya kekurangan kan. Ni dah lalang pakcik cerita pasal kepelbagaian ni kan. Semalam saya nak tanya soalan ni, tapi entah macam mana pula saya boleh tertidur. Itulah. Pakcik cakap-cakap tengok-tengoklah. Pakcik cakap seorang. Pakcik punya suara sedap sampai saya tertidur lah pakcik. Ini pun ini okey dah, saya nak tanya satu soalan ni pakcik. Kenapa zaman Rasulullah dulu pergi perang lawan dengan orang kafir boleh? Tapi zaman sekarang ni bila lawan dengan orang kafir je dah dilabel teroris. Baguslah Am tanya. Semalam lena, hari ni tak tanya. Lepas tu duk keliru sampai ke sudah kan. Itulah. Kita kena bezakan yang Rasulullah lawan tu sebab depa tu musuh. Depa memang sentiasa duk cari masa macam mana nak attack Islam, macam mana nak bunuh Nabi. Kalau boleh Islam ni hancur habis, memanglah kena lawan. Dia kena pertahankan diri, takkan nak jadi tunggui. Kan?
Ha, tapi sekarang kalau orang yang bukan Islam yang lain, dia duduk elok dengan kita, harmoni, dia tak kacau kita, dia tak halang kita, kan? Dia tak cuba pun nak bunuh kita. Tapi kita lah nak pergi lawan dia. Memang teroris lah macam tu. Jadi dia membezakan antara damai dengan perang. Kalau kita kena jelas tu, kalau orang berdamai dengan kita, kita damai lah. Orang hulurkan tangan, wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Kan? Kalau mereka menghulurkan sayap je kan, untuk kedamaian, maka hulurkanlah sayap damai juga. Jadi kalau dia hulurkan tangan perdamaian, kita pun berdamailah. Tapi kalau dia main attack kita macam dekat Palestin tu, dah lah dia datang Palestin, dia curi habis semua, dia bunuh apa pula semua orang habis. Takkan nak semua orang duduk diam, tak boleh lawan, nanti teroris. Nanti jadi ekstremis. Yang lawan tu pula orang duk label ekstremis kan. Ini salah faham lah. Panjang lebar saya dengar ceramah daripada Pak Cik hari ni. Terima kasihlah Pak Cik. Ini bukan ceramah, Ini sembang adik-beradik, sembang anak beranak orang kata. Sebab Pak Cik ni seronok duduk sini. Pak Cik dah macam anggap ni macam anak Pak Cik dah. Allah. Tapi Pak Cik, hutang saya tu macam mana Pak Cik? Allah, hutang tu Pak Cik dah kira dah hutang ni. Nanti Pak Cik bagi tahu berapa hutang tu. Tapi yang penting Pak Cik seronok dah. Pak Cik dah reda dah ni memang duduk sini, duduk dengan Pak Cik. Pak Cik terima kasih Pak Cik sebab sudi menerima saya macam anak Pak Cik sendiri. Sebab saya tak ada mak ayah, rumah pun tak ada, kerja apatah lagi Pak Cik. Saya pun dah rasa macam saya dah ada kasih sayang daripada seorang ayah. Pak Cik, terima kasih Pak Cik. Terima kasih Pak Cik. Orang kiranya sekarang ni macam fitnah Rasulullah pun ada. Itulah bahaya. Kebenaran adalah kebenaran. Daripada pihak mana pun, jika ianya benar, benarlah. Yang boleh menimbulkan melampau ni apabila ada sesetengah pihak, dia sangka dia je benar, dia je betul, orang lain semua salah.